Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada hari ini, Madam Balkis akan bincangkan soalan di puncak 2. Dan untuk di puncak kali ini, kita akan bincangkan 6 topik. Dan dalam perbincangan, Madam akan fokus pada kesilapan utama yang pelajar buat menyebabkan pelajar kehilangan markah dalam peperiksaan nanti. Okay, so pay attention on the tips dan semoga para pelajar akan dapat improve dalam di puncak yang akan datang dan mempersiapkan diri untuk PSPM. So dalam part yang pertama, kita akan bincangkan bab cell division. So lihat pada soalan in which soalan menyatakan figure 1 show 2 stages of mitosis. So dekat sini memang dah sebut dua-dua sel M dan sel N sedang mengalami mitosis tapi pada stages yang berbeza. Kita tahu mitosis ada 4 stages yang berbeza: prophase, metaphase, anaphase dan telophase. Dan soalan 1, identify stage sel M and sel N, yang ni obvious sangat. Dia memang tanya current process yang berdasarkan figure 1. Jadi sel M, since yang kita lihat sekarang ni all the chromosome is aligned at metaphase plate, menunjukkan sel M sedang mengalami stage metaphase. Manakala untuk sel N, kita lihat semua kromosom sekarang ni sedang berada dalam keadaan condense dan dalam bentuk sister kromatid, ada 4 kaki. Okay? Tapi mereka berteraburan, tidak align ataupun tidak separate. Okay, jadi dia berada pada fasa prophase. Okay, kenapa sel N bukan telophase? Okay, kalau telophase berbanding dengan sel M tadi, okay, sepatutnya untuk telophase dia dah jadi 2 sel dan hanya mengandungi 4 kromosom tapi ada dalam 2 sel. Sebab mitosis dia akan menghasilkan daughter cell yang mempunyai kromosom yang sama bilangannya dengan parent cell. Okey, so soalan yang kedua ni yang ramai kehilangan markah kerana tersilap baca soalan. So soalan tanya, describe how chromosome behave. So chromosome behave ini merujuk kepada merujuk kepada behavior of chromosome. Okay, cuma dia tukar ayat tu jadi kromosom behave. Behave tu datang dari perkataan behavior. Okay, following the stage M. So perkataan following ini membawa maksud stage after. So bila sel M sedang mengalami metaphase, jadi fasa yang dia nak behavior of kromosom ini adalah fasa selepas metaphase, iaitu fasa anaphase. That's why jawapan dia sister chromatid separate and move toward opposite pole, ataupun dekat N ni you boleh tulis daughter chromosome move to opposite pole. Tapi mana-mana yang cakap chromosome align at metaphase plate salah, sebab soalan memang minta the following stage. So tolong baca soalan. Dalam PSPM nanti you all akan ada soalan dui bahasa. Walau bagaimanapun you kena jawab dalam English. Okay? Jadi untuk clarify kefahaman you terhadap soalan, boleh baca soalan dalam bahasa Melayu. Okay. Seterusnya, sekali lagi macam di puncak 1, okay, dia minta you draw and label the diagram. Dah terang-terang dia cakap draw dan label, 2 markah. So biasanya soalan draw and label 2 markah, diagram 1 markah dengan behavior yang betul, dan untuk label mesti ada 2 label barulah bersamaan dengan 1 markah. Dan bila kita cakap tentang label, mestilah mempunyai spelling yang betul, barulah you boleh dapat betul. Okay. So untuk dapat markah yang pertama,
you kenalah lukis. Okay, dia kata if the cell sekarang ini yang ada 4 kromosom, kita tahu 2N sel ini sama dengan 4. Kenapa Madam kata 2N sama dengan 4? Kita lihat, nak kira bilangan kromosom asal adalah kira sentromere. 1, 2, 3, 4. Okey, so tapi dia minta kita lukis sekiranya dia sedang mengalami meiosis. Okey. Dan minta you lukis untuk metaphase 1. Kita tahu untuk metaphase 1 yang akan beratur pada metaphase plate adalah homologous kromosom. Okey, jadi sepatutnya ada metaphase plate, okey, dan pasangan homologous kromosom yang berada bersebelahan, bukannya beratur sebaris macam gambar sel M. So dia mesti berdekatan, ataupun you boleh lukis dia overlap, ataupun kalau you nak warnakan boleh. Tapi biasanya kita akan bergantung kepada soalan, sebab sekarang ni soalan tunjuk tak ada warna yang berbeza, so kita boleh buat sama. Okay, dan dari segi saiz, okay, ini saya cuba lukis kalau dia rapat sikit lah. Itu gambar komputer kan, so susah sikit. Okay, so dia boleh rapat, tapi saiz dia mesti 2 besar 2 kecil. Okay, mesti berada di tengah-tengah. Better untuk you lukis metaphase plate. Okay, dan sebab dia animal cell, make sure di hujung kiri dan kanan ini kena ada centriole, ataupun you boleh label sebagai centrosom. Centriole pun boleh. Okay, tapi bila you nak lukis spindle fiber, jangan lukis putus-putus macam skema ni. Okay, so better for you untuk pastikan spindle fiber itu betul-betul attach pada centromere. Okay, pada hujung ni kita ada centriole sebab animal. Dan ada juga non-kinetochore mikrotubul yang bersilang. Tak perlu buat garisan putus-putus. Dan di bahagian luar, make sure you lukis sel. Okay. So, lukiskan sel. Dan untuk label, yang saya perasan kebanyakan pelajar dia lukis salah satu sahaja di label sebagai homologous kromosom. So untuk homologous kromosom, you kena kurungkan dua-dua, baru you boleh label sebagai homologous kromosom. Okay, this one you boleh label sebagai centriole. Dan kalau you buat garisan putus-putus kat tengah ni, better lah untuk metaphase 1 kan. Okay, so boleh dilabel sebagai metaphase plate. So saya nasihatkan untuk lebihkan label. Okay, jangan buat 2 sahaja. Ada orang kedekut betul nak label, tulis 1 sahaja. Then bila you salah eja, okay, you dah tak dapat markah. So seterusnya kita tengok pada soalan B. Yang ni adalah berkenaan dengan bilangan. This is application question dan you kena faham betul-betul konteks soalan. So diberikan di sini, dia kata assume animal cell ada diploid kromosom number 20. So maksud diploid kromosom number ini adalah yang belum divide. 2N dia sama dengan 20. Maknanya sel yang normal 2N sama dengan 20. Dan dia tanya how many tetrad. Tetrad ni benda apa? Okay, tetrad ini adalah homologous, a pair of homologous chromosome. Okay, so a pair of homologous chromosome ini kita panggil sebagai tetrad. Jadi sekiranya sel tu ada 20, dia ada 20 yang macam ni. Ni ada 20. Jadi kalau nak jadi tetrad, dia hanya akan ada 10 pasang. That's why jawapan dia 10. Dan
Sebab pada prophase 1, kita tahu masa prophase 1, kenapa dalam bentuk tetrad? Sebab behavior of kromosom, kromosom sedang mengalami sinapsis, dia datang dekat-dekat, okay? Atau mereka boleh juga alami crossing over. Okay. Seterusnya, how many chromosome present in each somatic cell? Kebanyakan pelajar yang salah sebenarnya tak faham apa yang dimaksudkan dengan somatic cell. Okay, somatic cell adalah sel badan yang normal. Semua sel selain gamet adalah ataupun kita panggil all cell. All cell. Okay. Semuanya adalah bersifat diploid. So, kalaulah sel tadi diploid dia iaitu 2N adalah 20. That's why jawapan dia 20. Sel ni anak-anak ada dua jenis je. Satu adalah somatic cell yang sentiasa 2N dan akan jalankan proses mitosis. Dan sel juga ada satu lagi kita panggil gamet. Okay, yang bersifat haploid. Dan untuk menghasilkan gamet, sel akan mengalami meiosis. Itu yang you kena ingat. So, somatic cell merujuk kepada sel yang normal, all cell selain gamet. Okay. Dan jumlah kromosom dia mestilah sama dengan parent cell. So, kita jumpa dalam part 2. Kita akan bincangkan topik genetic inheritance.